Macam dulu suka buruk kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata Musa boleh makan. Musa boleh makan pula dalam mazhab Syafi'i. Siapa dia kata lagu tu? Dia faham daripada Tha'lab, perkataan Tha'lab. Padahal Tha'lab tu dalam bahasa Arab memang adalah makna Musa. Tapi hak lebih banyak Tha'lab tu dengan makna kancing, pelanduk. Hak tu boleh lah. Memang hak tu lah hak Syafi'i kata boleh tu. Bukan Musa tu tak ada lah. Aku tanya orang lain Syafi'i, siapa dia kata Musa boleh makan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tak usah kira lah mazhab lain tu. Nak kira hak Syafi'i. Mazhab lain tak usah cara lah tu. Mazhab Syafi'i tak ada orang kata Musa. Tapi bila dia kata Musa, nampak teruk lah mazhab Syafi'i. Padahal Syafi'i tidak kata lagu tu. Tha'lab situ dengan makna kancing, sang kancing, bukan pelanduk, bukan dengan makna Musa tu. Dia tidak faham. Sebab itulah dalam kitab-kitab sastra lama kan, dia guna Tha'lab tu dengan makna sang kancing. Kunyah dia Abul Husain. Tu sang kancing. Lepas tu dalam cerita-cerita sastra lama kita pun, hak binatang hak cerdik tu nak pelepah diri dia siapa? Sang kancing, bukan Musa. Hak cerita dengan buaya lah, dengan rimau dan macam-macam. Hak tu asal dia dari mana? Daripada sastra Arab tu juga. Hak tu kancing. Sebab tu kita kena faham, kalau benda lafaz orang panggil mustarak, ada dua makna. Kita kena faham mengikut tuan asal dia tu, dia duduk lagu mana. Jangan ikut suruh kita faham. Tak leh lagu tu, tuan asal dia tu duduk lagu mana. Begitulah juga dengan perkara-perkara lain. Dengan perkara-perkara lain. Lepas tu nampaknya kita kena sekat tu dulu pada ni. Start pun lewat dah tadi. Sekat itulah. Wallahu a'lam.